Assalamualaikum, mana Cha pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, Alhamdulillah tunggu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana apa tengok tajuk aku ni, yang mana aku nak review sebiji lagi Porsche yang aku collect lah. Yang ni dia special sikit, Porsche 911 Rally. Dia daripada ni lah Matchbox. Tapi aku nak bagi tahu dekat hampa, macam video lepas aku pernah review dia punya collection yang 70th anniversary tu kan. Dia ada yang rally, tapi yang tu aku tak dapat yang 70 anniversary tu aku tak dapat. Tapi yang aku dapat ni yang special edition yang lain punya. Okay, so jom aku review dekat hampa 70th anniversary 911 rally ni. Okay gang, so hari ni aku nak review dekat hampa Porsche 911 Rally 1985. Cuma dia yang aku pernah review sebelum ni kan, yang 70th anniversary ni, dia punya Porsche ada juga ni 1985 Porsche 911 Rally. Cuma yang ni dia punya variant color tak sama dengan yang aku nak review ni lah. Yang ni dia variant lain. Beza dia yang kalau yang 70th anniversary ni, kalau ada 6 biji auto kan, dia akan tunjuk gambar dekat belakang ni. Yang macam aku punya ni, yang 70th anniversary ni, dia bukan yang collection 6 biji tu, tak ada. Yang ni memang tak ada yang ni. Yang ni dia seorang-seorang saja. Matchbox 70 special anniversary, 70 special edition. Yang ni anniversary, yang ni special edition. Tu kat situ beza dia. Okay, so jom aku review dekat hampa 1985 Porsche 911 Rally 70 special edition. So kita tengok dia blister dulu, cantik blister dia. Tu ikut shape auto. Lepas tu apa tengok auto ada detail, ada apa nama ni, signal ada. Cuma lampu belakang tak ada kereta rally tak pakai lampu kot. So depan detail lampu ada depan, tu tengah ada tulis 70 momo mat. So dia punya livery ada Bliston 70 years, ada momo. Masih ada tempat barang atas ni. Macam kat sini ada barang atas tu. Cantik detail dia. Tu dekat bahagian tayar pun ada kot detail. Rim dia pun cantik. Pakai tayar apa? Tayar bunga tebal. Lepas tu 1985 Porsche 911 Rally SYP 40 Matchbox tahun 2018. So detail kat cantik, soft corner tak ada. Cantik soft corner dia. Dia punya grafik pun lawa 70. Kalau aku pengen ni, yang ni aku minat. Dia ada, okay, aku beritahu dekat apa, dia ada banyak variant juga yang ni, yang 70 years ni. Tapi aku ambil yang ni sebab dia punya colour ada warna orange. Orange silver memang cantik lah. Tu aku ambil yang colour macam ni, silver orange. Bau ngam, bau cantik, bau apa, kamsui lah. Walaupun dia punya variant yang berbeza. Okay, so siapa nak beli Porsche 911 Rally ni, aku letak link Shopee dekat bawah ni pun boleh dapat kat situ lah. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana Cha pagi ni.